melawai. Saudara, ada kompetisi unik di Tiongkok. Kompetisi tidur digelar di Shanghai dan diikuti puluhan orang. Peserta dengan kualitas tidur terbaik mendapatkan hadiah sebesar 3.000 yuan atau sekitar 7.500.000 rupiah. Suasana hening dan rindang, ditambah udara segar, memanjakan puluhan peserta lomba tidur di Taman Hutan Nasional Tongping di Shanghai, Tiongkok. Tenaga profesional dilibatkan untuk mengukur kualitas dan durasi tidur demi menentukan pemenangnya. Lomba ini diikuti peserta berusia 18 hingga 50 tahun yang bertubuh sehat. Peserta yang bangun lebih cepat otomatis didiskualifikasi. 参加这次比赛还是很开心的啊，因为就是可能平时就是我们大家都在大城市里面工作，然后那个也比较喧嚣，那么能够在这种周末的时候，就是有这样的机会来参加这个比赛，就是能让自己的生活和这个工作的压力去做一个平衡，我觉得是很好的，也会提醒我自己，就是平时在工作之余，可能要更多的注重自己的一个健康啊，是的。 这样啊，好的。 Peserta dengan skor kualitas tidur tertinggi menerima hadiah maksimal sebesar 3.000 yuan atau sekitar 7.500.000 rupiah. Penghargaan lainnya adalah peserta tercepat tertidur berhadiah 2.000 yuan atau sekitar 5 juta rupiah. Kompetisi ini menarik minat banyak pekerja kota yang merasa stres dan kekurangan waktu tidur akibat tekanan kerja yang sangat tinggi di pusat kota Shanghai yang sibuk.